Assalamualaikum guys, welcome back. Aku tak pasti berapa ramai antara korang yang kenal dengan seekor anjing ni yang famous dengan nama Chutor. Tapi yang pasti, dia memang anjing selebriti dengan 1.5 juta followers dekat social media. Cuma, walaupun anjing ni sangat famous dan disayangi berjuta netizen, tapi sayangnya, cara pemergian anjing ni sangat tragis. Kisahnya kecoh satu dunia pasal kisah menyedihkan yang berlaku dekat anjing selebriti, Chuto, yang sebelum ni famous dekat platform social media China yang dikenali sebagai Toyin. Chuto ni dia anjing baka border collie dan ikutkan info, owner dia yang dikenali sebagai I'm not sure Shouho ataupun Yo sebab dekat YouTube nama dia Shouho, dekat berita dipanggilnya Yo. But whatever it is, owner dia ni adopt si Chutor ni waktu umur dia 3 bulan dan dia beli Chutor ni dekat penjaja jalanan dengan harga RM1,180. Sejak dari Yo ni dia adopt si Chutor ni, diorang banyak kali dah travel sama-sama satu dunia, bukan satu dunia, banyak dunia lah. Dan disebabkan tu, selain daripada menariknya lokasi-lokasi yang diorang lawat yang di-display dekat diorang punya konten, Chutor jadi famous dan ada ramai pengikut. Cuma malang tak berbau. Owner Chutor ni dia travel pergi ke Georgia satu hari dan dia tinggalkanlah si Chutor ni dekat rumah family dia buat sementara. Bila dia ada dekat sana, dia dapat info yang si Chutor ni kena culik dengan dua lelaki yang naik skuter elektrik. Yang lagi kejinya, sebenarnya waktu Chutor ni kena culik, dekat leher dia tu ada je rantai yang mana itu pun dah cukup dah jadi bukti yang si Chutor, si anjing ni dia ada owner. Tambah pula owner ni jaga dia punya elok. Takkan kau tak boleh nak tengok yang anjing ni dia punya bulu dia cantik kan. Nampak anjing ni pun terurus sama dia semua. Si Yo ni dia tak cakap banyak, dia terus balik ke China dan dia pegang harapan yang dia boleh dapatkan balik anjing dia bila kata dia balik. Cuma nasib tak menyerbahi dia sebab walaupun dia dah usaha mencari tapi tak dapat juga kesan dekat mana Chutor berada, sampailah beberapa minggu lepas tu dia dapat trace pelaku yang culik Chutor ni, tapi instead of dia laukkan pencuri itu, dia offer pencuri itu RM5,800 untuk pulangkan balik Chutor. Tapi malangnya si pelaku ni cakap macam ni. 不要再不叫我法尔滨，不叫我杀尔滨了，越赖我越法。Rupa-rupanya Chutor ni dah pun kena jual dekat satu restoran daging anjing dengan harga hanya RM105. No, God! Kau just imagine, owner kau beli kau dengan harga RM1,180. Engkau ada 1.5 juta followers dekat social media. Engkau lagi banyak jejakkan kaki ke merata tempat, merata negara berbanding dengan aku. Yang paling jauh pun aku pergi Hatnyai je. Tapi di akhir cerita kau cuma berharga RM105 dan lagi malang. Waktu owner Chutor ni sampai dekat restoran tu, Chutor dah pun jadi hidangan eksotik orang gila yang jijik. Owner Chutor ni memang tak dapat nak menahan lagi kesedihan apa semua kan. Dan waktu yang dia dapat tahu Chutor dah tak ada tu, dia cubalah rayu dekat kedai yang dah laukkan si Chutor ni. Tolonglah pulangkan balik. Tak kisahlah sisa-sisa tulang ke bulu ke anything. Apa saja yang milik Chutor ni, tolonglah pulangkan pada saya. Tapi of course, owner restoran tu cakap kata dah tak ada apa dah yang tinggal yang berkait dengan Chutor ni. Which of course lah, benda pun rasa dah mungkin berminggu dah dan takkan dia nak simpan remains Chutor tu, bulu ke benda semua ke, sebab confirm lah busuk kan. Lagipun dia nak simpan tu buat apa? Bukan dia tahu pun yang si Chutor ni famous. Or maybe dia tahu, dia dengki dan itu tujuan kenapa dia boleh beli Chutor ni lepas tu dia makan. Dan dia fikir bila kata makan daging Chutor ni dia akan dapat populariti, dia akan dapat kekayaan macam mana yang Chutor dapat sampai 1.5 juta followers sama semua. Yalah, certain parts of China kan dia percaya macam kata, oh this is good luck. So if I eat it, the good luck will blend in me. Maybe. Tak, ni aku just throw the idea je lah. Bukan nak kata itu pemikiran betul si pekedai tu. Wallahualam. Apapun, berita pasal apa yang berlaku dekat Chutor ni dapat perhatian
netizen, especially dekat China, yang mana rata-rata diorang ni semua luahkan rasa simpati and of course bengang dengan apa yang jadi. Tak kurang juga ramai yang kritik restoran yang jual daging anjing ni, tambah pula bahan mentah yang diorang dapat ni bukan dari sumber yang proper. Tak tahu dia cakap sumber yang halal kan. Tapi sebaliknya, hasil barang dagangan yang diorang dapat ni ialah hasil dari barang curi. Bodoh. Kecil-kecil tak ada mampus. Sebelah besar menyusahkan orang. Untuk owner Chutor ni pula, of course, dia tak berdamai dengan takdir. Yang mana aku difahamkan, Yo dah pun buat laporan pada pihak berkuasa dan dia bakal ambil tindakan undang-undang dekat semua pelaku yang terlibat. Aku rasa lah kan, restoran ni kalau kata buka dekat Malaysia, confirm habis keturunan-keturunan anjing yang duk melepak dekat tepi jalan, dekat taman perumahan and benda-benda macam tu lah. Ini even dekat area rumah aku pun makin banyak pula keturunan anjing-anjing ni muncul. Hari tu 2 ekor ni tiba-tiba 5 ekor, 10 ekor. Osh, makin banyak. Dia rasa tak selamat, rasa geram tu adalah, tapi taklah pula aku terfikir macam nak angkut anjing-anjing liar ni pergi jual dekat restoran semua ke. Bukan macam yang apa pencuri dengan yang kedai restoran ni. Betul. Cuma untuk kes Chutor ni, pada aku si pelaku ni memang jahat gila lah. Dah lah kau ambil anjing orang sesuka hati. Lepas tu kau ikut suka hati kau je, kau pergi jual kan. So kalau kata aku lah kan, jadi benda tu dekat pets aku rasa berkicap dah pelaku ni aku kerja kan. Betul. Apa pun korang ada tak pengalaman pets korang hilang ke, kena curi ke, kena sorok ke, semua ke? Sebab untuk aku pernah. 3 ekor kucing aku hilang bila kata aku kasih diorang duk merayau depan rumah. Dah lah aku sayang. Aduh. Dan kata pepantun, dalam gua ada kelawar, najis penuh mengisi ruang. Penat jaga sampai besar hanya untuk dimakan orang. Dan kalau korang suka konten dari dalam channel ni, please consider to subscribe guys. Thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Aku sebenarnya tak percaya bila kata kita beli racun rumput ambil semua kan untuk kita pakai dekat kita punya rumput, sebab sebelum ni aku pernah pakai, tak jadi apa-apa. Tapi lepas tu aku try lah macam beli satu baja ni untuk aku punya laman aku, sebab laman aku ni dia memang sihat lah. Bila kata kita potong dalam seminggu 2 minggu macam tu, dia dah naik balik dia punya lalang whatever semua kan. So aku belilah benda ni. Dan bila kata aku try, masa awal tu macam tak jadi apa pun, rumput still lagi subur, hijau apa semua. But then almost 1 minggu kemudian, rupa-rupanya dia baru start bertindak. Dah kita boleh nampak sekarang ni aku punya rumput semua tu dia dah start mati, dia punya root semua mati. Masih ada lagi hijau-hijau sebab waktu aku beli yang first dulu tu, aku beli satu. Tak percaya, aku beli satu. So that's why bila kata aku beli yang itu, aku try pakai, adalah sebahagian tempat tu tak terkena racun ni. Dan sekarang ni aku beli yang baru untuk aku clearkan everything. So that's why aku beli benda ni. Aku recommend lah untuk korang, kalau kata korang ada masalah rumput berluka panjang sangat ataupun korang macam dah tak tahan dah, tebas-tebas dia naik balik, tebas-tebas dia naik balik. Korang beli benda ni sebab dia akan bunuh beluka rumput daripada dia punya akar. So laman korang akan jadi bersih, akan jadi clear dan jimat duit korang. Murah sangat sebenarnya. So kalau korang nak beli, korang boleh tengok dekat link yang aku share.